Hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih kerana like dan subscribe. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So nama aku Nadia guys, boleh panggil juga Nadia. Guys, sekarang ni Nadia berada di luar kawasan. Okay, sebenarnya, first of all, Nadia nak bagi tahu hari ni hari Selasa korang. Ada macam plan nak jogging lah, nak buat konten juga dekat taman ni, taman kat Kuantan ni. Masalahnya korang hari ni hari Selasa tau, hari orang bekerja, hari orang budak sekolah. Tapi apa sah ramai sangat kat sini? Taman Gelora Kuantan ni, apa sah hari Selasa ramai? Ramai hari Sabtu Ahad, hari orang cuti. Kenapa ramai sangat? Orang tak kerja ke hari Selasa ni ke? Hari ni 20 hari bulan, 20 hari persatu, hari Selasa. Ada apa-apa cuti umum ke apa ke? Aku rasa tak ada kot. Aku mau pusing cek parking tadi, tak jumpa-jumpa korang. Dekat lah juga tapi jauh lah. Macam Nadia nanti nak buat konten apa semua, macam nak bawa barang banyak lah juga, macam nak bawa phone stand apa semua. Tapi dah kena parking jauh sikit daripada taman ni. So parking dekat depan ni. Tapi Nadia pelik kenapa ramai sangat hari ni. Tanpa membuang masa, jom Nadia bawa korang pergi ke Taman Gelora. Sini salah satu tempat yang famous kat Kuantan ni. Taman Gelora tempat macam taman rekreasi lah. Ada macam track untuk jogging. Tapi kalau hari Ahad, dia ada petang tu dia ada pasar malam kat sini. Pasar Minggu orang panggil. So kat sini memang agak meriah jugalah. Selain daripada dekat Teluk Cempedak. InsyaAllah Nadia aku cuba bawa. Kita akan ronda-ronda ke Kuantan untuk hari ini. Sekejap ya, aku nak stokin dulu juga. Stokin, Nadia pakai jaket je ni pun. Tengoklah. Nanti Nadia akan tunjuk video macam mana. Pakai stokin, pakai stokin tak? Tak lah, nanti kat sana track jogging macam mana. Aku tak jogging pun. So guys, sekarang ni Nadia dah siap. Jomlah kita pergi ke Taman Gelora. Aku pelik kenapa ramai sangat hari ni ya. Hari ni hari apa? Hari Selasa. Aku ingatkan banyaklah parking kosong. Penuh. Nanti aku tunjuk. Okay, if you can see that behind me is Taman Gelora ni ya, Taman Gelora Kuantan yang famous sangat kat Kuantan tu. Okay, so guys, itulah yang aku pelik. Kenapa hari Selasa ni ramai orang? Okay, so ini kereta aku. Aku saja nak tunjuk ni kereta aku. Kereta aku bukan warna hitam ni tau, yang ni. Kereta aku kereta Proton je, kereta Malaysia. Kita kena bangga dengan kereta Malaysia. Jom korang, kita pergi. Korang, aku nak minta jalan kan ni. Kita tak ada kan. Jom kita pergi jogging lah. Aku malu sekali. Tak apa lagi. Ni lah track Taman Gelora. Nampak tak? Kasut saya. Kat sana tu camp askar tau. Dia macam jabat askar, ATM kat sini lah. Tapi aku tengok macam nak renovate je. Tak lah. So ni, nampak tak? Ni aku cakap tadi parking sini penuh weh. Ada apa sebenarnya ni? Okey, aku tahu lah ada senam robik tapi semua tak kerja ke hari ni? Banyak tu kereta. Nampak tak korang? Ni penuh. Aku pusing-pusing dia tadi cari. Okay, yang ni tasik. Jom kita tengok tasik. Orang cakap kat tasik ni ada buaya. So, kita boleh tengok yang ada kat sini orang-orang tua ya, bukan orang-orang muda. Korang tengok ada senam robik sini tapi macam tak ramai pun. Okay korang, kat sini tak ramai sangat pun. Tapi aku tak tahu kenapa penuh sangat parking. Jomlah, kita try tengok sana. Jom. Okay, kita dah sampai dekat track jogging yang seberang. Jom aku tunjuk. Okay guys, ini kita dah sampai di track jogging. Dulu tak ada track jogging ni, sekarang ada. Okay, sekarang ni jam menunjukkan pukul 8.50 I guess. So jomlah kita pergi jogging. Aku jalan je, brisk walk je. Tak ada orang pun. Tapi macam ada renovation kat situ. Jomlah kita try.
korang jom kita pergi ke pantai nak. Kat sini ada pantai, korang tengok ni. Tak? Ni pokok-pokok di pantai. Jomlah. So inilah view pantainya. Yang ni tak ramai orang pula. Tapi parking penuh macam ramai orang. Si ada budak sekolah, budak pula tak sekolah. Penting ni. Siap main bola pula. Pakai baju ke tak tu? Bogey, macam bogey je. Korang ramai lah. Ramai jogging hari ni, hari Selasa ni. Bukan jogging Sabtu Ahad. Jogging Selasa. Saju. Ramai lah korang. Alah, korang. Tengok ni, aku mari sini bukan nak jogging pun. So guys, jadi selesai sudah aktiviti di Taman Gelora tadi. Sebenarnya ramai sangat orang. Aku nak buat konten pun tadi. Aku lari-lari kejap pergi sana pergi sini sebab aku bukan nak jogging pun. Aku nak buat video je korang. So Nadia akan bawa korang semua ke satu lagi destinasi yang bagi Nadia dia ada mercu tanda Kuantan, iaitu Menara 188. Biasa Nadia nak buat balik kerja tapi tersempat lah korang kan. Dah penat, letih semua, malas nak tak ada mood nak buat video. So untuk kali ni Nadia tengah rehat, off day apa semua. Jomlah kita pergi kejap jalan-jalan dekat Menara Kuantan. Dekat je daripada Taman Gelora ni ke sana dalam 10-15 minit je. Jom kita pergi. Aku pun dah penat dengan korang. Aku dah penat juga jalan-jalan. Jauh parking, kau tahu tak? Kalau parking dekat sana tu dekat sikit tapi penuh. Lagi lapar. Tak sarapan lagi. So korang, inilah dia jalan menuju ke Kuantan, Menara Kuantan 188. Dari sini dah nampak dah. Nampak tak? Itulah Menara Kuantan korang. Sorry bergegor sikit. Nadia ni pakai phone stand dekat ni kereta. Okay, so kita akan masuk kat sini. Ni sebenarnya tempat kerja Nadia, area sini. So kita tak nak pergi kerja, kita nak pergi Menara Kuantan. Banyak nak masuk ni. Mana boleh keluar kat sini? Okay, abang lori. Tapi abang motor sama juga. Long way. So guys, sudah sampai di Menara 188 Kuantan. Jom kita pergi tengok. Jom. Okay, inilah dia pintu masuk ke Menara Kuantan. Assalamualaikum, saya nak masuk. Sinilah kot. Korang nampak tak? Nampak bayang-bayang dia kan. So korang boleh nampak sekarang ni aku pakai phone stand sekali dengan monopod. Ada dua dalam satu pula. Multifunction, nampak tak ni? Wow. Ni korang best lah. Aku seorang je ni. Sedih. Sedih hidup aku. Yeay. Korang tapi kan kat sini memang tak ada orang lagi. Sebab pagi. Baru pukul 9 lebih korang. Tapi jalan memang sibuk lah depan ni. Kalau korang boleh tengok ni dah jalan raya tau. So banyak kereta lalu lalang sini. So dia kat sini. Menara Kuantan tu. Macam tu je lah. Okay, jom kita tengok secara dekat. Okay, sekarang ni tutup lagi menara ni. Aku tak tahu buat ke apa. So dia punya sekitar dia macam ni lah. Ni ada tapak-tapak kolam. Kali. Sini ada juga area taman-taman untuk anak-anak main. Tapi tak meriah macam dulu lah. Maybe sebab sekarang ni pagi lagi, so tak ada orang lah. Itu untuk masuk ke sana. Aku rasa pukul 10 kok buka. Kerja cari kerja.
So guys, sekarang ni Nadia berada di Mercu Tanda Kuantan. Gitu cerita dia. So guys, itulah saja perjalanan yang Nadia bawa hari ni. Sebenarnya ada banyak tempat lagi tapi tak dapatlah nak kongsikan semua kat korang sebab satu hari ni memang tak cukup nak nak tunjuk semua tempat-tempat kan. Tapi ini adalah salah satu tempat yang menarik lah di Kuantan. Salah satu. Kat Kuantan ni ada banyak sebenarnya tempat menarik. Tapi kalau korang nak tahu lagi tempat-tempat menarik kat Kuantan, nanti insyaAllah Nadia akan buat video lain juga. So guys, rasanya itu je kot video untuk kali ni. Nadia bosan dah, adalah seorang. Tak ada kawan. Jomlah kita pergi tengok ni Sungai Kuantan. Ni dah Sungai Kuantannya. Tu Hotel Swiss Bear yang dua bangunan belakang tu. Sini boring sikit sebab tak ada orang kan. So nak buat video pun macam okay, buat video macam tu. So itu je lah korang. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Sayang korang. Terima kasih sangat-sangat kerana sentiasa support tengok video Nadia, tengok YouTube Nadia. Okay, sentiasa support Nadia. Okay, bye bye korang. I love you guys.